Ini bukan lem sheng Kau Bukan tengok ni. lem sheng, bang. Tak tahu le berapa kilo ni. Kau tengok ni. Masya Allah besarnya bang. Dinosaur jenis apa? T-Rex apa ni? Oh, Tak tahu le jenis apa bang. Saurus bang. Uish, abang pun tahu. Ni apa benda bang? Abang kenal dengan saya. Babat bang, babat. Oh, kapuk kambing. Ya betul. Okey, pok kambing boleh? Satu bang Pok kambing boleh. Abang ajarkan saya makan nasi padang ni bang. Ya betul. Saya punya kawan-kawan semua cakap bang try nasi padang. Hari ni baru saya nak try. Okey boleh. Lepas tu lu apa bang? Dendeng batu kok bang, khas Minangkabau. Dendeng batukok. Dendeng batu kok. Orang-orang Indonesia mesti tahu kan. Betul. Dendeng batukok. Okey, nak rasa-rasa je bang. Tak nak banyak-banyak bang. Boleh, tak ada masalah. Okey, paru balado kan. Boleh bang paru balado. Paru balado ni saya dah biasa makan. Betul. Tapi tak apa, kita try paru balado. Dia kena letak sambal sikit bang. Oh, ni sambal dia. Bang, macam pedas dia bang sambal ni. Adalah pedas. Oh, letak kat situ bang. Yang hijau Macam bang. yang gepuk. Oh, ni macam pedas bang. Ui. Kena nasi padang ni kena makan pedas-pedas ya bang. Ya betul. Oh, tengok tu guys. Oh, daun Jangan pisang pula. Jering bang. Oh, jering pun ada. Boleh bang nak try jering bang. Jengkol gulai. Okey, boleh. Kita try jering. Okey. Daun ubi bang. Oh, Khas daun ubi Minangkabau. ingat daun teruk. Boleh? Sikit je bang Sikit je bang, nak rasa je Sikit je. macam kambing sikit yang makan daun ni Besar pula dia. Oh, okey, cantik ni dah just nice Okey. ni. Lauk kat sana pula ada apa bang? Ikan bakar bang Ikan bakar Ikan keli bakar. abang, ikan keli. Ikan keli seketul. Okey bang, lepas tu apa lagi abang nak saja kat saya bang? Rendang padang. Rendang padang kan, nak tengok sikit boleh? Boleh bang. Oh, ni rendang padang. Boleh nak try bang rendang padang. Kedai ni baru buka bang Baru bang. Dekat JB bang Betul, dekat JB bang. Telur bang. Satu, boleh. Telur apa tu? Telur masak sambal dia bang. Betul, telur bulat masak sambal. Lepas tu nak telur dadah bang. Telur dadah. Boleh, tak ada Telur masalah. dadah boleh. Lepas tu bang ayam goreng ubi pin bang. Ayam goreng. Cantik bang design kedai abang. Pada Melaka datang sini semata-mata nak makan nasi padang tau. Hari ni kita tolong promote, tunjuk sikit menu-menu nasi padang bang kat kedai abang ni. Ikan goreng sambal Macam-macam ada bang. Ayam sambal boleh bang? Seketul je ayam sambal. Tak masalah, boleh. Letak tepi tu bang. Dah. Tepi. Ini bukan nasi kandar, dah penuh sangat dah ni. Tak jadi diet dah bang. Saya baru nak simpan tenaga. Tak nak Ayam gemuk-gemuk. gulai bang, ayam gulai. Oh, ni ayam gulai. Ayam gulai. Tak sabar ni. Sedap, nampak sedap bang. Nampak sedap bang. Tak sabar nak makan dinosaur tu bang. Muka abang betul-betul tak tahan tu. Ada lagi satu bang, special menu. Ayam pop khas Minangkabau. Ayam pop. Ayam pop ada dekat Minangkabau ya bang. Oh, orang-orang Indonesia dah tahu ayam pop ni. Saya first time dengar ayam pop Betul. Chicken pop ayam saya tahu.